Kita semua tahu bahawa gajah adalah haiwan yang sangat berat. Tapi tahukah anda bahawa mereka sebenarnya berjalan dengan berjengkit? Di bawah tapak kaki gergasi itu ada lapisan lemak lembut, seperti cushion semula jadi yang menyerap hentakan dan membolehkan mereka bergerak senyap di dalam hutan. Ia sebenarnya seperti berjalan dengan kasut tumit tinggi. Tumit mereka tak pernah sentuh tanah. Hanya bahagian lemak itu yang menampung beratnya. Sebab itulah gajah tak boleh melompat. Kaki mereka direka untuk kekuatan, bukan untuk melantun. Dan belalai mereka, ia berfungsi seperti straw yang mampu menyedut satu baldi air penuh sebelum dituangkan ke dalam mulut. Tapi yang comelnya, anak gajah, mereka langsung tak tahu guna belalai itu. Mereka terjatuh, terpercik air dan kadang-kadang terhentak diri sendiri. Perangai kekok ini berlarutan selama 2 tahun sebelum akhirnya mereka menguasai seni menjadi seekor gajah sebenar.